Aku nak tunjuk cara masuk laluan ke Puspakom JPJ Padang Jawa. Korang kena masuk dari pintu belakang. Korang akan nampak Isuzu. Terus belok kiri. Lepas itu ke kanan dan terus je. Ikut laluan yang aku tunjuk. Lepas tu bagi tahu dekat tuan JPJ, cakap nak tukar nama dan saya sudah booking. Lepas tu korang terus je. Nampak kan dah jam. Korang kena datang awal guys. Kalau tak, kena sidai lama. Korang ikut laluan nombor 4 persendirian. Lepas itu, korang bagi geran kereta, IC dan kertas booking. Lepas tu, bila dah boleh masuk, akak tu akan bagi tahu kena masuk lorong yang mana. Sampai je depan lorong, tinggalkan kereta, nanti ada abang tu bawakan kereta korang untuk dicek Puspakom. Korang akan keluar jalan kaki pergi ke depan sikit untuk tunggu dipanggil. Bila abang tu panggil, korang kena bawa kereta parking area situ untuk tunggu kena dipanggil ambil geran. 291 CC 8598. Abang tu cakap result dia akan email. Bila dah settle, korang terus je belok kiri dan boleh balik rumah.